antara kos paling bodoh kat Malaysia adalah kos apa? Kos Meskom, kos teater, kos muzik, kos tarian tradisional. Baru-baru ini tular di media sosial apabila seorang influencer dikenali sebagai DMA Islam merendah-rendahkan beberapa kursus pengajian yang dianggap tidak sepatutnya diambil oleh pelajar. Ramai yang kurang bersetuju dengan kenyataan influencer berkenaan, malah beberapa selebriti turut meluahkan rasa marah terhadap hantaran tersebut, antaranya ialah pelakon Nadia Bryan. Sampaikan Nadia sendiri tidak lagi mampu menahan sabar dan juga menuntut supaya DMA Islam ini membuat permohonan maaf. Tak mahu cerita panjang, dengar sendiri komen Nadia Bryan ini. Memang kau ni memang kurang ajar tau. Sangat-sangat kurang ajar. Apa yang dicakap dalam video ni, saya Nadia Bryan mewakili semua anak seni, meskom, teater, minta dia buat permohonan maaf. Jangan rasa diri tu bagus sangat. Jangan kurang ajar lah. Sangat kurang ajar. Nadia, ya Allah. what your first reaction bila tengok apa yang dia cakap tu? Sebab yelah you diploma pun in theater di Green Meskom kan? First saya tak tahu pun pasal video ni. Saya tak kenal pun dia lah. Tapi bila saya tengok kawan saya share, saya memang sangat terkejut. Nadia memang terkejut gila. Nadia kata, ish, first time lah orang nak kata macam tu, nak menghina satu struktur universiti. Dia sebenarnya apa yang dia buat ni sangat rude dan membimbangkan, menyebabkan pelajar-pelajar lepas SPM rasa macam masuk universiti tu tak penting dah. Faham tak? Dia ni mengganggu ataupun yelah, bila kita masuk universiti, sebenarnya dalam universiti ni dia ada, orang kata, sistem dah. Dia ada tenaga pengajar, dia ada sistem dia, ada teori, praktikal. So kita tak boleh semena-menanya mengatakan kos teater, kos meskom ni benda yang bodoh. Awak nak apa sebenarnya? Kalau awak betul nak famous, awak dah dapat lah dengan jalan yang kotor dan jijik seperti ini. Sebab kami anak-anak seni yang belajar berlepasan teater, meskom, tak kisahlah yang apa yang awak cakap pun, khusus bodoh tu, menggunakan jalan yang sangat susah. Kita nak lelah, kita ni lah berpeluh, berpanas, kerah idea semua untuk dihargai karyanya sehingga orang kenal. Tapi awak menggunakan jalan yang jijik ni untuk diri awak famous. So awak ni sebenarnya apa dengan hashtag awak tu? Saya rasa stop it lah untuk mencari konten-konten yang mengaibkan, nak menjatuhkan semangat anak-anak bangsa kita. Itu ada sangat benda yang sangat tak patutlah berlaku. Mentaliti nak menjatuhkan bidang sesuatu, nak bidang ini, benda yang tak relevan lagi. So Nadia rasa susah payahnya anak seni. Orang tak nampak. Orang hanyalah kita nampak benda cantik depan TV, baca berita, oh yang scroll-scroll. Yang buat tu siapa? Bukankah orang-orang ini? Jadi itulah yang membezakan antara orang berseni dengan orang yang masuk, yang rasa oh bidang ni bidang yang tapi awak tengok berita juga. Awak tengok juga benda-benda gosip, awak tengok juga drama. Bidang teater, bidang meskom ni adalah bidang profesional ya. Kita buat bidang ni bukan main-main. Kita ada KPI, kita memang ada ni. Even kerajaan pun mengiktiraf penggiat seni. Jadi jangan, mulut tu jangan lancang sangat lah. Mungkin orang tak pernah nampak saya marah, tapi saya sangat marah. Rasa macam itulah, benda ni bukan benda yang nak cari konten jijik ataupun nak cepat famous dengan cara yang jijik. Ada yang sabar Nadia. Tak adalah, nanti terkejut sebab menggunakan perkataan-perkataan seperti bodoh, tak boleh nari-nari. What do you want? Dia okey ke tak? I mean, maybe dia sakit ke, saya tak tahu. Sorry lah kalau dia ada punya ikat ke apa, saya tak tahu. So, I say it's very rude lah. Dia kena buat permohonan maaf.